Ramai usahawan yang hanya fokus simpan keuntungan dalam bentuk tunai dalam akaun semasa. Masalahnya, ramai yang guna modal dan keuntungan untuk bayar supplier, bayar kos yang tidak dirancang, malah ada juga yang terguna untuk kegunaan peribadi. Akhirnya, modal dan keuntungan hangus macam tu saja. Jika ia disimpan dalam bentuk emas, simpanan anda akan jadi lebih terjamin, sukar untuk bocor dan lebih bernilai. Katakanlah anda beli 100 gram dengan lebihan keuntungan bisnes, duit anda sebenarnya tak habis, tetapi hanya ditukar bentuk. Apabila satu hari nanti bisnes anda perlu suntikan modal semula untuk anda upgrade bisnes anda, emas anda ini boleh dijual atau dipajak. Tak perlu lagi dah anda nak mohon pinjaman daripada bank yang prosesnya agak rumit dan panjang. Kelebihan simpan keuntungan bisnes dalam bentuk emas, harga emas meningkat secara purata 10% setahun. Ini bermakna modal bisnes anda bukan sekadar selamat dari terguna, malah berpotensi untuk berkembang. Gold bar seperti ini juga lebih rendah spread value berbanding barang kemas, menjadikannya lebih sesuai untuk pelaburan dan pusingan modal. Jika anda usahawan yang fokus ingin berjaya dan sayangkan bisnes anda, jadikanlah emas ini sebagai strategi simpanan modal. Modal tak hilang, disiplin kewangan pun terjaga. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas, anda boleh isi borang biru sign up di bawah dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan emas.